Seriously tak tipu, ni first time aku jumpa earbud datang sekali dengan speaker. Rare guys earbud ni, M50 ada speaker dan juga ada earbud. Ada flashlight sekali guys. So jom kita tengok. Satu user manual, satu kabel type C, dan inilah dia guys, earbud dan juga speaker. Buka tengok. Uish, ini dia earbud dia guys. Dan tepi ni dia ada butang volume, ada butang on off untuk speaker, ada lampu guys, switch lampu. Tengok tu. Wah, nice lah guys. Dan tepi ni ada charging port type C. Design dia bagi aku lawa juga guys. Dan dia sebesar tapak tangan je. Boleh guna untuk nak exercise. Peluh-peluh memang tak ada masalah. Bateri dia boleh tahan 6 jam. Dan dia juga boleh buat call. Alright, kita dah pun connect dan jom kita play lagu. Okay, untuk volume yang macam ni pun dah agak kuat dah. Kalau kita full, memang kuat gila babe. Dari segi bass, not bad dia punya bass. Agak sedap jugalah. So dia punya earbud, not bad. Jom kita test dia punya speaker pula. So kita akan on dulu dia punya speaker. Ini full volume guys. Memang kuat. Kalau korang minat, check out dekat beg kuning di bawah.